Hari tu kan aku bawa balik daripada London. Tapi tak tahulah yang ni. Kau bawa. Terima kasih lah. Ingat juga kotak aku kan. Bah, kau rasa pelik tak sama si Aina tu? Kenapa pula dengan dia? Yalah, dia baik sangat kot. Bagi kita macam-macam hadiah. Kau tak rasa pelik ke? Lepas tu tanyakan pasal bola tampar lah. Aku rasa tu tak pelik pun. Sebab itu biasalah. Dia kan mau berkawan dengan kita. Tapi bah, dia macam, yelah barang-barang dia mahal-mahal bagi dekat kita. Kau tak rasa pelik ke? Tak apalah. Okey je. Bagi aku itu dia macam bagi sebagai hadiah. Sebagai tanda kawan. Macam mana itu? Play kita tak cukup. Sekarang ni, kau rasa apa yang kita perlu buat? Bagus gitu ni. Bolehlah aku jogging sekarang. Ni aku ada hadiah tu. Ambil lah, tak seberapa. Game aku dah nak dekat dah ni. Okay. Aku punya player macam ada yang tak cukup. Lepas tu ada yang injured. Okay. Nanti kalau kau jadi ref, kau tengoklah sikit daripada aku tu. Kau cover lah. Santai je. Aku boleh di situ tau. Easy je tu. Boleh. Kau ni? Kau macam apa di sini? Ya saja, tolong kami fikiran. Okay, jom. Duduk. Ada aku mau cakap dengan kau. Kau tahu ni? Hari tu kawan kita tu, dia dah jumpa aku. Lepas tu dia minta tolong adjust dia punya player. Yang itu. Lepas tu apa yang kau mau buat sekarang? So, aku macam kesian lah dengan dia. Sudahlah dia banyak tolong kita bagi itu ini. Kau tak serba salah kan? Aku tak setuju. Kau tahu tak itu salah satu kita usahakan kepada rasuah, Abah? Tapi kau tak kesian je dengan dia kau ni. Abah, aku tak setuju. Kau tahu tak itu salah satu benda yang tak boleh dibuat, Bah? Kalau kamu mau pergi, kau pergi cari orang lah. Aku tidak. Tenang dulu. Kau tahu kan, Bah? Itu salah disebabkan kita je punya kan. Kita kena berlaku adil, Bah. Ni, sekarang kita kena fikir. Dia tu bukan orang lain. Dia tu kawan kita juga. Alamak ni boleh lah. Dia bukan orang lain juga. Ya? Yelah, Bah. Jom. Si kau ni kawan aku je tau, Bah. Aduh. Kau kita lah kawan. Okay. Balik kat dia. Lagi sikit. Okay, go sikit. Slow ni. Assalamualaikum, Cik. Ya, Waalaikumsalam. Ini Cik, saya datang sini. Boleh saya tengok butik? Ada pun. Okey, terima kasih kerana datang buat ada Saya akan... Boleh. Cik. Sila ikut saya ke balan.